memang tak berapa ngam dua family tu. Dia tuduh. Dia lari kan Aziah kan Ya. ke Melaka. Dia masa dekat ITM tu, lepas ITM tu dia Lepas dia balik hutan tu. masuk hutan. Dia betul Pak Sedari nak buat moga betul lah. Mungkin juga kena dekat college. Sebab you punya adik sepupu macam tu Noni kan kan? Dia dekat sampai college. berhenti belajar. Tak habis belajar sebab dia sakit. Sakit. Dia masuk rotu tu. Askar tu. Pergi hutan. Doktor kata tak tambah sakit. Saya tak tahu lah siapa orang buat ke tu kena apa ni. Doktor tu Pak Alang. Banyak orang Pak Alang tu. Pak Alang lah. Alang nak pergi jumpa dia tak bagi. Dia bawa lari ke Johor, ke Melaka. Macam mana dia boleh terfikir tu Pak Lang yang buat? Ada orang lah. Tu Dulu dah orang kat Singapura tu. orang berubat tu lah. Tak cakap pun. Masa muda-muda dulu. Siapa dia punya dengan Kak Nina tu tak tahu. Memang tak baik sangat lah family. Untuk pergi Singapura payah pula main. Rumah ni orang ni marah. Orang ni marah. Kena pergi duduk rumah. Asal tak ada duduk-duduk Padang? Ya kan? Padang ni mana banyak ni. Mungkin pula tu demam, dia jantung, hidup kan macam tu kan. Especially tak ada penyakit. Dia sama bayangkan adik. Bayangan ni. Aku pun kena sakit balik. Lepas tu pergi balik sakit dan dah berhenti terus. Tak boleh duduk Dia sana. meninggal. Sakit kat Johor lama. Dia bawa balik ke Melaka. Makan. Dia meninggal kat Melaka kan. Dia belum melakukan mungkin. Tak berapa dia meninggal tu. Pak Lang datang cari-cari. Nak cari jenazah. Paksa dia orang dah ramai kan. Dia tak ada. Mana dia tak tahu kat Melaka. Dah. Betul lah. Tak ada kena-kena pun. Apa sebab dia nak buat? Tak ada sebab.